Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahi kulli masyayikhina kulli ahli silsilatin naqsyabandiyati qaddasallahu asrarahum ajma'in. ثم إلى أرواح جميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح معارف الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik anak-anak yang dirahmati sekalian, pelajaran kita muka surat atau apa namanya, kata hikmah yang ke-9 daripada Syekh Ibn Athaillah. Tak mohon maaf lewat sikit hari ni, bonda tak berapa sihat, tak kena bantu dia, balik semula demam pula. Itu dah demam. Kepelbagaian amalan itu disebabkan kepelbagaian waridat. Kata Syekh, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Maksudnya amalan itu beraneka jenis kerana beraneka jenisnya waridat dan hal, kurniaan ilahi dan hal. Maksud waridat dikendaki dengan waridat ialah yang datang pada hati daripada beberapa makrifah ketuhanan dan rahsia-rahsia kerohanian yang menyebabkan hal-hal yang terpuji antaranya. Warid yang menyebabkan kehebatan, warid yang menyebabkan rasa suka, dan lain-lain lagi daripada hal-hal yang berlainan. Tatkala segala warid itu berbagai-bagai, segala jenis amalan pun turut berbagai-bagai. Kerana segala amal yang zahir itu mengikut ahwal hati yang batin. Ketahuilah bahawa segala amalan itu adalah kejadian ahwal yang datang daripada kurniaan Al-Haq Ta'ala. Kerana lintasan yang terpuji itu apabila ia datang ke atas hati, maka zahirlah kejadian baginya, iaitu amalan. Apabila didapati amalannya ikhlas, maka zahirlah kejadiannya, iaitu beroleh pewarisan ilmu. Seperti yang tersebut di dalam hadis daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sabda ia, man amila bima amila warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Akhrajahu Abu Naim bin Huliyah. Maksudnya, sesiapa yang beramal dengan apa yang ada yang ia ketahui, nescaya Allah mewariskannya ilmu yang tiada diketahui. Baik, matan kita kali ini satu dan pendek, tetapi memerlukan perbincangan yang banyak, anak-anak sekalian. Tok Guru kita menyebut tentang berbagai-bagai amalan disebabkan keberbagaian waridat. Amalan, anak-anak semua fahamlah. Amalan ialah termasuk di dalamnya wirid. Wirid dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan sembahyang sunatnya, dengan tafakurnya, semuanya itu termasuk amalan. Sama ada amalan khusus maupun amalan umum. Seperti amal soleh, berkhidmat, berbakti kepada guru-guru. Jadi itu semua amalan. Itu amal soleh. Tetapi pengkhususan amalan ini ialah yang berupa, kalau dalam perjalanan syabat, perjalanan tarekat, maknanya seabda-abda amalan itu ialah zikir, salawat. Ada di antara tarekat membanyakkan baca Quran, ada juga. Apa itu? Amalan tu apa? Amalan tu kalau khusus bagi orang yang beramal dengan tarekat, dia namakan wirid. Wirid artinya amalan lah. Khususnya amalan yang khusus. Hasil daripada wirid itu nanti Allah kurniakan waradat. Warid, baris beza. Wirid artinya amalan, warid yang datang daripada amalan. Faidul, hasil daripada amalan itu Allah kurniakan pada. Kurniaan Allah itu dinamakan warid. Dia punya singgung, dia punya mufradnya. Kalau banyak namanya waradat. Tu dia anak-anak kena ambil perhatian dulu. Amalan tu termasuk wirid. Hasil daripada amalan tu, hasil daripada wirid tu ialah warid. Boleh anak-anak faham ya? Tu dah ambil faham baik-baik. Warid apa dia? Kurniaan Allah. Hasil daripada wirid kita. Kurniaan Allah hasil daripada amalan kita. Pembukaan hijab, makrifah, tajalli yang kita pernah bincang sebelum semalam. Tunggu kita kata tanawu'at ajnasul amal, beraneka jenis amalan. Kerana beraneka jenis wirid yang Allah kurniakan, warid yang Allah kurniakan, wirid, warid yang Allah kurniakan, hasil daripada amalan atau hasil daripada wirid. Kurniaan ilahi, kurniaan Allah itu ialah tajalli Allah Ta'ala kepada hati hamba. Dah bincang banyak sebelum ni. Mungkin dikurniakan muraqabah, mungkin dikurniakan musyahadah, mungkin dikurniakan muraqabah pada asma', muraqabah pada af'al, muraqabah pada sifat.
Atau musyahadah pada sifat, musyahadah pada asma, musyahadah pada zat, itu semua adalah warid itu. Semua itu dinamakan warid daripada Allah Ta'ala. Kita bincang semalam, warid ini lebih utama kita kena jaga. Kerana dia pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Amalan adalah hadiah kita kepada Allah yang banyak cacat celanya. Tapi hak Allah kurnia kepada kita, itu tak ada cacat cela pun. Jadi kalau semalam kita bincang tentang walaupun kita tak kuat beramal sangat secara wiridnya ataupun secara amalannya, tetapi apa yang kita kena jaga ialah kurniaan Allah. Kurniaan Allah itu warid tu lah. Inilah anak-anak sekalian ya. Pembukaan Futuhal Arifin. Pembukaan bagi orang yang arif. Allah dibuka hati, orang termasuk golongan arif billah, dibukakan hatinya, segala hijab. Maka kurniaan Allah atau apa hal? Satu, kurniaan Allah, itu segala bentuk makrifah. Yang kedua, hal, segala yang berlaku pada hati kita. Hal keadaan hati kita dalam memandang hadrat Allah Ta'ala. Hal ni dia punya mufrad. Ahwal. Ahwal ni hal keadaan hati kita apabila bermakrifah kepada Allah Ta'ala. Adapun daripada Allah Ta'ala, kurniaan Allah kepada kita, namanya tajalli. Saya dah sebut semalam. Adapun keadaan hati kita, merasai adanya Allah, merasai qaharnya Allah, merasai qudrahnya Allah, merasai iradahnya Allah, itu semua adalah perasaan yang ada pada hati kita, hal keadaan hati kita. Adapun Allah menzahirkan nurnya, menzahirkan cahayanya kepada kita, itu namanya tajalli. Tajalli itu dinamakan waridat. Dan perasaan hati kita itu juga dinamakan waridat. Sebab itu disebut sini kurniaan ilahi dan hal keadaan hati kita kepada Allah. Faham anak ya? Satu, kurniaan Allah. Satu, hal yang berlaku pada hati kita. Rasa aku hina, rasa aku banyak dosa, itu semua adalah hal-hal yang berlaku pada hati kita. Maksud waridat. Dikehendaki dengan waridat ialah yang datang pada hatinya beberapa makrifah ketuhanan dan rahsia-rahsia kerohanian yang menyebabkan hal-hal yang terpuji antaranya. Warid yang menyebabkan kehebatan, haibah. Warid yang menyebabkan haibah. Mungkin haibah ini boleh berlaku kepada hati seorang hamba. Rasa hebat Allah Ta'ala.
Contoh yang saya boleh contoh pada anak-anak sekalian ialah umpamanya dalam solat, setelah kita membaca Fatihah dengan tadabbur Fatihah, merasai Allah sebagai Tuhan kita, Allah memiliki hari kemudian, memahami surah Fatihah. Kemudian kita rokok. Rokok ini artinya merendahkan diri kita. Setelah kita tadabbur ayat Quran, setelah kita tadabbur surah Al-Fatihah, kita rasa kehaibatan Allah Ta'ala. Haibah. Kita rokok, satu petanda, satu alamat merendah diri kepada Allah. Merasai Allah hebat di dunia ni. Bila kita menyebut Sami Allahu liman hamidah, kita merasai Allah mendengar segala pujian kita. Allah haibat pula di langit. Allah memerintah di bumi dan memerintahkan di langit. Rasa kehaibatan Allah Ta'ala. Itu nama haibat. Dia merasa diri kita hina automatically. Apabila kita merasa diri kita paling hina, sebenarnya ketika itulah kita sebenarnya merasai Allah paling haibat, paling mulia. Waktu itu. Sebab itu dalam perbahasan adab batin solat, rokok itu merasa haibah Allah Ta'ala, menguasai dunia. Sami Allah ini merasa haibah Allah Ta'ala di langit, membuat kerajaan langit kepunyaan Allah. Haibah, rasa takut pada Allah, rasa hina diri dan besarnya Allah Ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan rasa suka dan lain-lainnya. Ada juga warid yang mendatangkan rasa cukup tenang dengan Allah. Rasa Allah pengasih, rasa Allah penyayang, rasa Allah pengampun. Umpama dalam batin solat tu, ketika kita membaca Rabbi Firli, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam adab batin solat, sujud yang pertama itu ialah namanya khauf. Tadi kita rasa Allah haibat ketika kita rokok, tapi kita sujud yang pertama, kita rasa diri kita paling hina. Ekoran daripada haibah Allah Ta'ala itu rasa diri kita hina. Bila kita letakkan dahi kita ke bumi, artinya kita sampai ke kemuncak hinanya diri kita. Kemuncak hinanya diri kita, kita merasai kita banyak dosa. Kita bentangkan seluruh dosa kita sekadar ingat kita. Rasa takut kepada Allah, mengikuti rasa haibat Allah Ta'ala, kita rasa diri kita khauf, sangat gerun kepada Allah. Kalau di martabat yang tinggi, digelar khasyiatillah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sejauh mana pengenalan dia kepada Allah bertambah khauf, takut kepada Allah Ta'ala itu. Tinggi rasa takutnya, dinamakan khasyiatillah. Gementar tubuh badannya bila merasai kebesaran Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, gementar hati. Itu ketika sujud. Tetapi anak-anak bila kita duduk antara dua sujud, sekalipun tadi kita bentang segala dosa kita, kita rasa diri kita paling hina, rasa kita tak layak diterima ibadah kita, rasa banyak kelemahan kita. Tapi bila duduk antara dua sujud, ini tajali yang positif pada kita. Rasa suka, kita dapat keampunan. Rabbi firli, wahai Tuhan, ampuni dosaku. Warhamni, rahmatkan aku. Warzukni, kurniakan kepada aku. Wahdini, beri petunjuk pada aku. Wa'afini, afiatkan kami. Afiatkan aku. Wa'fu anni, ya Allah, maafkan aku. Ini apa ni?
Sekalipun kita bentang dosa banyak tadi, tapi selepas itu kita merasai keampunan Allah. Seolah-olah dosa yang kita bentang tadi dah diterima taubat daripada Allah. Itu Rabbi Fidli. Ini ketika kita duduk antara dua sujud tu rasa bahagia, rasa tenang, rasa sangat diterima oleh Allah Ta'ala. Faham itu? Ini warid yang berupa kesukaan, ketenangan, rasa diampun dosa, rasa diterima sebagai hamba. Baik, segala jenis amalan pun turut berbagai. Kerana tadi berbagai keadaan. Ketika rokok, lain dia punya haibah. Ketika sujud yang pertama, kita rasa khauf. Sujud yang ketiga, duduk antara dua sujud, kita merasa tenang. Seolah-olah ampun dah dosa kita segalanya. Baik, itulah berbagai amalan tu berbagai ragam. Pula dia punya waridnya. Warid tu bukan wirid, tuan-tuan. Wirid dia tak ada alif. Warid. Segala amalan yang zahir itu mengikut ahwal hati yang batin. Gitu. Berlaku pada hak di luar tu kerana terpulang pada hati kita. Setengah orang dia mesra dengan zikir Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Dia rasa Allah lemah lembut, Allah kasih sayang dengan dia. Ada orang zikir dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahmid pada Allah. Ada orang berzikir dengan Subhanallah. Boleh berlaku. Itu semua warid berlaku. Terpulang pada hati masing-masing. Terkadang kala kita merasa Allah kurnia banyak nikmat pada kita, tak sedar di mulut kita tersebut Alhamdulillah, Ashkurulillah, Alhamdulillah, Ashkurulillah tersebut. Dan bagi orang memahami perjalanan sufi, dia akan ambil tumpuan tu. Oh, inilah ketikanya warid aku ialah Alhamdulillah, Ashkurulillah. Ataupun di ketika zikir Ya Latif, terasa lemah lembutnya. Dulu aku pernah berdosa, tapi sekarang Allah terima aku sebagai hamba. Aku diizinkan ibadah, aku diizinkan dekat dengan Allah. Padahal aku hamba yang banyak dosa dulu. Keluar daripada mulut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Gitu. Bahawa segala amalan itu kejadian ahwal yang datang daripada kurniaan hak Ta'ala. Kerana lintasan yang terpuji itu apabila ia datang ke hati, maka zahirlah kejadian baginya, iaitu amalan. Itulah. Bila datang pada hati itu kurniaan Allah, waradat, waridat. Waridat. Waridat, segala kurniaan-kurniaan Allah tu akan menzahirkan amalan yang zahir. Apabila dapati amalan ikhlas, maka zahirlah kejadian yang beroleh ilmu. Di antaranya hasil daripada keikhlasan amalan, hasil daripada wirid kita, hasil daripada amalan kita mendatangkan warid daripada Allah Ta'ala, dan Allah kurniakan kepada kita apa yang disebut ilmu. Allah kurniakan ilmu. Ilmu laduni, ini termasuk kategori ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu dari sisiku, ilmu dari sisi Allah maknanya. Ini futuhat, pembukaan daripada Allah. Futuhal arifin. Seperti yang disebut dalam hadis, siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, nescaya Allah wariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Gitu. InsyaAllah. Allah akan kurnia, Allah akan bukakan hati kita. Kadang perkara yang kita tak terfikir pun kita dapat menjawab.
laduni ini berlaku kepada orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Dia beramal ilmu yang ada, Allah buka ilmu yang dia belum ada lagi. Untuk guru yang begini, ustaz-ustaz yang begini, mulutnya masing. Allah pimpin dia. Sekali pun kadang dia tak sealim mana, tapi dia dipimpin oleh Allah Ta'ala dengan ilmu ini. Ini termasuk dalam jazbah juga, kurniakan kepada hamba ini. Dengan syarat segala wirid-wirid kita itu kita istiqamahkan. Wirid itu dilakukan secara penuh ikhlas, penuh dengan adab-adab dia, sehingga Allah buka hijab kepada kita untuk dapat ilmu laduni maksudnya. Khatam boleh dibuka secara mukasyafah. Ini kurniaan Allah Ta'ala, termasuk dalam waridat berlaku itu. Warid berlaku. Baik anak-anak sekalian, sekadar itu huraian Ustaz tentang tajuk kita hari ini, kalam yang ke-9, berjenis-jenis amalan hasil daripada berjenis-jenis kurniaan Allah kepada hati hamba. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz buka kepada soalan. Sila anak-anak sekalian. Cuma saya nak sebut sikit. Dia kata berbagai-bagai amalan. Namun amalan-amalan itu wajiblah terpimpin. Maksud saya wajib dipimpin oleh guru. Mana kita kena rojok kepada guru. Mungkin ada satu wirid yang kita dapat, kita rasa mesra dengan wirid itu, wajib rojok kepada mursyid masing-masing. Kerana kalau tidak, boleh berlaku bisikan daripada syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Itu peringatan Ustaz lah. Kena rojok pada guru. Kalau apa pun kita tak boleh lari daripada guru. Sebab para ulama inilah tak rojok kita sebagai ganti kepada Rasulullah SAW. Tak boleh nampak pandai sendiri je lah maksudnya. Baik, Ustaz buka soalan sila. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, Ustazah. Tuan Guru, jadi kalau kita nak beramal kan ada pimpinan guru kan? Ya. Maknanya takut kita dapat bisikan syaitan. Maknanya guru syarat dia bersangat itu maksud dia kan? Di antaranya sifatnya. Oh, seorang sebab belah Ya. Guru mursyid tu wajib ada sanad lah. Adalah sifat-sifat lain sebagai guru mursyid tu nanti kita bincangkan datang. Tapi Tuan Guru nak tanya, ada setengah-setengah orang dia memang tak mencari tetapi dia diberi oleh setengah-setengah guru kan, memang guru yang bersanad itu biasanya kalau ikut pengalaman para sufi ke Tuan Guru ni berapa je atau Guru nak mendengar atau baca itu pasal apa Tuan Guru? Itu hakikatnya kurniaan Allah lah pada dia. Iyalah. Kurniaan Allah pada dia. Tak ada apa, kalau benda tu mendapati syariat gitu gini, tidak ada benda masalah. Maknanya dia ada sanad itu juga hakikatnya. Mungkin dia beri umum ke, tak kisah lah. Tak ada masalah tu, boleh. Cuma yang terbaiknya kalau kita mempunyai mursyid sendiri, dah kita ambil secara umum, rujuk pula kepada guru kita. Itu adabiah yang terbaik. Dan lebih baik begitulah. Gitu. Sebab kita ada mursyid kita. Tak ada apa-apa, beritahu dengan dia, dia tahulah, dia pun ada syariat. Jadi dan kita, oh baguslah, amallah. Dia cakap, dengar cakap dia gitu pun, kita dah dapat berakat. Gitu.
Orang lain sila soalan. Sebab dalam kita berguru ni wajib kita beradab sungguh. Wajib kita merendah diri sungguh. Wajib kita merujuk sungguh pada guru musyrik kita. Kerana dia sebagai ganti Rasulullah. Nanti di sanalah ada barakat. Di sana adalah pembukaan hijab. Kalau kita buat pandai kita je, langkau untuk guru lah, tak ambil hormat ke benda-benda, tertutup hati. Dia payah tu. Ini ada batin yang kita kena jaga. Ada zahir tu. Ada berkhidmah namanya. Lagi soalan anak sekalian sila. Penting tajuk ni. Anda boleh faham ya? Wirid dengan warid. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Jadinya guru ni adalah pembuka jalan, pembuka pintu kita kepada Allah. Betul. Tuan Guru. Betul. Betul, Nabi pernah bersabda, aku lebih suka melihat senyuman orang yang beriman daripada aku berzikir sepanjang malam. Oh, ada tu. Tak perasan. Yalah. Jadinya saya tengok Tuan Guru pun alhamdulillah sejuk hati saya. Tapi muka bengih kot. Sampai tengok Tuan Guru pun alhamdulillah. Muka payah senyum kata orang. Ada Ma'e 22 ya. Gaya duduk di kandang rusa je. Tak ada rusa dah. Kandang kambing je. Dulu boleh rusa. Baik, orang lain sila. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Syabil lah. Tuan Guru, saya nak confirmkan dengan Tuan Guru, wirid tu amalan. Ya. Kita gelar wirid lah. Wirid bagi lepas majan. Wirid kan wirid. Wirid. Kalau warid? Warid tu kurniaan Allah pada hati kita. Hasil daripada wirid kita. Hasil daripada wirid, warid lah. Gitu. Buahnya. Okay, baik. Tuan Guru, terima kasih. Baik. Kena sebut betul-betul lah. Ejaan pun berbeza, ada huruf alif. Warid, wirid. Waw, ra, dal. Asal kalimah yang sama. Mereka yang were, Ya. yang were macam kami kan orang awam kan, masa PKP tu kan banyak guru-guru selawat di buku kan. Lepas tu bila ustaz tu bagi jasa kat kita lekat kan selawat tu kan, lekat jadi amal selawat tu, so Allah Ta'ala bagi kita buka pintu hati kita nak mengaji manu'ain, nak buka aurat je sampai bunyi kok tu, semua ramai dia macam tu. Jadi kita tu warid tu. Warid lah tu. Warid ni dia jatuh pada hati, tapi dia daripada hati tu akan lahir akhlak-akhlak yang mulia. Hasil daripada kelembutan hati tu, kita bertambah dekat dengan Islam. Itu warid lah tu hakikat. Tapi warid tu pada dalam hati tu. Perasaan nak bubar, perasaan nak tutup aurat, itu semua perasaan-perasaan itu dia namakan waradat jamak ni. Betul tu. Dengan selawat, dengan zikir, dengan tasbih, dengan Quran berlaku kepada hati, akhir hati tu menggerakkan anggota ke arah kebaikan. Hak tu dalam hati dia namanya warid. Yang kita buat tu, terima ijazah apa tu, itu namanya wirid. Gitu.
Kadang-kadang disebut juga itu nur. Cahaya. Pancaran hati itu bercahaya kepada anggota. Boleh gelar nur, boleh gelar warid. Nur tu nur hidayah, nur taufik, nur inayah. Tak apalah tu. Hakikatnya sama lah. Jadinya Tuan Guru, kalau kita berilmu, kita mengetahui, lalu kita beramal, kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang, maka itu warid juga lah namanya. Warid juga nama. Jatuh pada hati kita. Kalau tak ada pada hati, tak mau. Jadi warid dulu, baru terpancar pada akhlak. Ya, Mizi. Kalau ada ditimpa musibah lah contoh. Ya. Kadang-kadang tiba musibah tu, sebab dalam musibah tu dia berubah 100%, maknanya dia berubah Islam yang baik. Macam mana tu? Warid lah tu. Itu warid paling hebat tu. Warid lah tu. Warid haibah. Tadi kita dah bincang warid haibah. Dengan bala menimpa dia, dia menjadi seorang yang bertambah taqwa, bertambah berakhlak, tambah baik, tambah ibadat. Ini hebatnya ni. Warid yang sangat bercahaya. Betul tu. Hakikatnya warid belaka. Cuma tunggu kalau orang yang dapat gitu, kadang-kadang yang dah berilmu, maknanya dia dah basic ilmu. Cantik sangatlah tu. Itu perlunya ilmu tu. Jadi dia dua akibat. Akibat daripada amalan dia dan akibat daripada ilmu dia. Mendatangkan warid. Jadi ini kita bincang ni dengan ibadat, dengan amalan, dengan wirid kita dapat warid. Tapi dengan ilmu, sebab ilmu tu jalan pembukaan kepada warid juga. Ilmu jalan hidayah. Jangan lupa tu. Kalau orang dah berilmu, dia tambah kemas. Kita tengok kalau yang berubah, yang ada ilmu ni, dia berubah lain daripada orang yang jahil lah. Maknanya perubahan dia tu, kita boleh tengok ketara lah. Ketara, betul-betul. Sebab ilmu jalan hidayah, jangan lupa tu. Ilmu jalan nur. Jalan warid. Jalan mendapatkan warid juga selain daripada amalan. Tadi kita dah bincang ni amalan, wirid-wirid, mengeluarkan warat, mengeluarkan warid. Tapi ni dah dengan ilmu dapat warid juga, sama je. Jadinya Tuan Guru, kita kena istiqamah betul-betul lah dalam diri kita ni. Amalan yang nak datangkan warid tu, yang pertama wajib ikhlas, yang kedua wajib istiqamah. Kalau tak istiqamah, dia akan tenggelam timbul. Kadang-kadang bila kita tak istiqamah, kalau kita istiqamah, kita dapat ketenangan. Kalau istiqamah, kita dapat kebaikan. Dalam istiqamah, kita kuat jiwa. Dalam istiqamah, kita suci hati. Tapi bila kita longgar istiqamah, hati jadi kesat semula. Jaga-jagalah tu. Itu yang masalah. Rasanya kebanyakan orang-orang awam di muka kita ni di peringkat itu. Nak istiqamah tu payah. Menyebabkan dah ada warid. Tapi warid tu boleh kabu. Warid tu boleh berkurangan. Susah. Itu susah sangat. Payah kita nak beli hati. Sebab hati kita ni, ya muqallibal qulub. Hati kita ni perlu iman kita turun naik. Sebab itu kita walau bagaimanapun, kalau kita dah buat satu amalan tu, kita istiqamah baik-baik. Serabut sangat ke guna gaya pun, buat juga qada, jangan tinggal. Tapi bila dah tinggal, nanti akan terasa. Dia punya warid tu Allah cabut balik. Bahaya. Memang wirid-wirid ni takkan berwajib. Sunat je. Tetapi para ulama bahas, kalau dah benda tu jadi
dah ijazah ke kita, kita dah beramal secara istiqamah. Jadi secara mendatang hukum tu, aridi datang, jadi wajib pada kita. Kata kita dah ambil ijazah tarekat, tapi kita tak beramal. Ambil ijazah selawat, tapi kita tak beramal. Beramal dalam setahun dua, mula-mula tu semangat sangat, lepas tu orang buat. Oi, bahaya. Kalau kasar, dia jadi karut dah. Padahal kita dah merasai dah nikmatnya, kita dah merasai dah hasilnya. Kita dah merasai keberkatannya. Tapi hati kita gitulah, syaitan tarik keluar. Sebab kita tidak istiqamah. Susah lah. Kita ni sentiasa ada musuh. Yang pertama, hawa nafsu kita sendiri. Jadi malas, jadi itu, jadi ini. Yang kedua, syaitan. Lari dah tu. Syaitan suruh berhenti buat ibadat. Suruh berhenti wirid. Suruh berhenti beramal. Hawa nafsu dia jadi malas. Dia jadi berat. Atau dia sibuk dengan dunia. Faham ni anak-anak sekalian? Jadi ni bila kita Tuan Guru, jadi ni bila kita tinggal benda yang kita dapat tu, maka kita ni zalim lah Tuan Guru kan. Zalim ke diri sendiri ya. Kadang-kadang Allah uji. Allah uji kadang-kadang. Itu yang kita tak tahan, biarlah Allah uji. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Ni pasal warid ni kan, adakah dia tahan untuk orang-orang yang terpilih yang macam dah jaga ibadat, jaga solat? Sebab saya ada seorang kawan, saya ajar dia zikir selawat tu dia amal. Alhamdulillah, dia kata macam dia jenis yang tak berapa jaga sangat, tak pakai tudung, tapi dia amal selawat Tuan Guru. Macam mana Tuan Guru? Sebab dia rasa macam rezeki dia melimpah, dia kata macam tu, hati dia tenang dengan selawat saja Tuan Guru. Boleh bagi pandangan Tuan Guru? Boleh, Allah kurniakan begitu. Dan itu salah satu pembukaan hijab bagi dia. Cuma bagi kita yang beri ke dia beramal tu, kita bimbinglah dia terusnya. Supaya dia boleh tutup aurat, supaya boleh tetap dalam sembahyang 5 waktu, supaya dia jaga-jaga syariat lain. Ada pengkurniaan Allah tu, Allah beri. Tu cantik dah bila Allah dah terbuka pada dia. Bagi kita pimpinlah dia ke arah yang baik. Dan itu termasuk warid jugalah tu. Hasil daripada selawat yang beri kepada dia tu, gitu. Sangat berguna tu. Dia pelembut kepada hati dia. Itu pintu-pintu pertama untuk terbuka hijab dia, untuk jadi insan yang bertakwa. Cantik tu. Upgradekan sajalah dia punya iman, dia punya amal soleh gitu. Maknanya dia sudah ada titisan kasih sayang Allah tu. Sebab dalam keadaan begitu, kalau dia dah istiqamah beberapa tahun, dia merasai kemanisan dah, dia merasai kelebihan dah, tiba-tiba dia tak istiqamah, nanti datang balik kesulitan, balik masalah, balik. Bagi kita yang dah beramal ni, kena jaga tu. Sebab tu saya nak pesan betul-betul hari ni. Lemah macam mana, malas macam mana, tak khusyuk macam mana, kita buat. Nanti Allah datangkan balik khusyuk, Allah datangkan balik barakat, Allah Ta'ala datangkan. Ustaz tak khabar keramat.
Tapi kurniaan Allah tu sebahagian daripada karamat lah. Ni saya kata tadi, dia kata dengan selawat, dia kata rezeki melempah. Itu sebahagian. Dia belum wali Allah, tak boleh dia hukumkan karamat. Tetapi di situ warik-warik yang sudah keberkatan sudah melempah pada diri dia. Ini kurniaan Allah ni. Kalau kita tak kerti nak menilai, tak kerti nak bersyukur, tak kerti nak jaga, dan tak kerti nak istiqamah, bahaya. Yang mudarat diri kita. Amal ibadat kita, Allah Ta'ala tak perlukan kita. Segala kebaikan kembali pada kita. Kita istiqamah, kita barakah. Maka istiqamah adalah setinggi-tinggi karamat bagi seorang hamba. Biar ada soalan lain nanti ya. Salam ya. Aku tak ada orang ni pada kita dapat rasa ni saya pada Allah. Kuat sikit, pelan sangat, tak dengar tak? Ada orang ni kan, dia rasa ni aku tak kisah nak apa, dia nak bilang apa, sudah pula. Rasa ni tu sangat sampai di hati. Adakah tanda tu Allah balas cerita tu? Tak berapa jelas suara. Macam ni. Ya. Ada hamba Allah. Dia rasa ni saya nak pada Allah. Rasa dia tak rasa dia nak isam masyarakat. Dia cuma rasa ini terus sampai nak cakap dia. Adakah itu Allah balas cerita dia tadi? Ya. Ada insan yang orang terik hati dia. Yang kita pernah bincang secara namanya jazbah. Pembukaan hijab. Tapi kalau sampai pembukaan kepada mahabbatullah, itu di antara makam yang tinggi yang Allah pilih dia. Ada insan yang begitu. Dia tak ingat dah dunia ni gitu gini. Orang ini hatinya akan mencintai mati. Dia ingin mati. Dengan mati dia tua bertemu dengan Allah secara tanpa hijab. Ni orang-orang yang sangat mulia ni. Hamba yang terpilih itu. Dan dapat merasai cinta Allah Ta'ala. Kalau jumpa dengan orang begini, minta dia doakan kebaikan untuk kita. Doa dia makbul. Dia sudah dititiskan oleh Allah Ta'ala ciri-ciri kesucian hati dan berada di makam tinggi, makam mahabbatullah, kasih kepada Allah. Cuma kalau kita bertemu dengan orang yang macam ni, pelawulah dia untuk bawah pimpinan mursyid, sampai dapat dia dipimpin oleh mursyid sungguh-sungguh, supaya dapat melayari bahtera mahabbah dia itu kepada Allah. Ustaz pernah ada satu orang perempuan, waktu dia berdialog dengan profesor, doktor apa, Dr. Mahaya ke benda, doktor apa ke dalam radio. Dia kata, saya ni jarang bercakap dengan orang. Doktor kata dia. Tapi saya ni memang tak berkeluarga lah, tak kahwin, tak benda, tak ada anak, tak ada apa. Tapi hati saya sangat merindui Allah. Merindui Allah. Jadi saya tak kisahlah dengan dunia ni. Sekadar yang ada pada saya terima je. Sehingga doktor, profesor tu kata dia, itu puan, tolong doakan kami. Puan telah dipilih oleh Allah. Allah kasih kepada puan dan puan kasih kepada Allah. Nah, gitu gaya. Ada insan yang memang Allah curi betul hati dia.
Yang perempuan tadi kata dia ada penyakit yang menyebabkan dia tak ada nilai lah dunia ni sangat pada dia. Mungkin dia sekadar hidup ada keluarga ke, rezeki dia ada lah. Tetapi hati dia tu sangat suci, kasih kepada Allah SWT. Faham ni anak-anak sekalian? Tak nafi itu ada. Dan orang yang begini biasanya sangat bersedia untuk mati. Dia bukan bersedia untuk mati kerana frah hidup di dunia. Dia rasa nak sangat bertemu dengan Allah. Sebab dengan mati, dia akan bertemu direct dengan Allah, tidak ada hijab. Di dunia ni, apa pun kita bertemu dengan makrifah pada Allah Ta'ala, tapi kita dalam hijab. Tapi kalau mati, sebab itu syair para sufi mengatakan bahawa maut adalah terbukanya pintu gerbang antara aku dengan kekasihku, iaitu Allah. Faham itu ya? Jelas ya? Sama-sama. Minta doa pada dia, bergaullah dengan dia dengan baik. Dia orang sangat suci hati. Ya, ya. Tak dalam video tu. Dalam video tu kan kita kata Allah kata itu terlapak Allah yang kuat. Ya. Itu kurniaan Allah belaka. Baik, orang lain ada soalan? Bagus soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Saya datang dengan jalan berkenaan dengan din dan hati. Mana Ustaz? Apa dia? Lintasan hati. Lintasan hati guna. Amal janji ini dalam dia diketahui olehmu bahawa segala amal itu dan awal yang datang daripada hak Ta'ala. Kerana bahawasanya hadir yang mahmudah atau lintasan hati yang tersebut. Jadi kadang-kadang lintasan hati ini macam-macam sampai jelaskan sikit macam mana. Di sini lintasan hati yang baik-baik ni dia sebut ni. Bukan yang jahat-jahat yang ragu-ragu tu, tidak ni. Ini lintasan hati yang baik, yang mendatangkan mahmudah, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang yang melalui lintasan begitu, dia akan bawa, misalnya kata kita terlintas, aku suka nak sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lintasan hati. Tiba-tiba kita dapat satu nikmat, sakit ke jadi sihat gitu ni, kita pun alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dia automatik je jadi pada mulut kita. Memang datang pada hati, tapi itulah, itu namanya lintasan mahmudah. Berlaku pada seseorang tu berlaku. Tapi itu semua kurniaan Allah. Termasuk waradat yang kita bincang ni, termasuk warik-warik yang Allah kurnia pada kita. Kepada seseorang lah, orang tertentu lah, orang yang dapat. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, Ustazah. Kalau di lintasan yang baik tu kan, satu je ketipu dia dapat macam ilham, kita panggil ilham baik tak? Yelah, ilham baik tu. Dia berwirid-wirid, macam contoh banyak selawat, banyak apa bertasbih, mana kena tak dia rujuk dari guru dia. Gini, kalau sekiranya kalau ada warik, ada kurniaan-kurniaan yang tertentu, kalau setakat rasa berkat, setakat rasa tenang gitu, tak ada apa-apalah. Tapi kalau ada betul, misalnya kata rasa Allah, apa namanya, hebatnya Allah Ta'ala, lemahnya aku ni, rasa berat badan gitu gini. Tapi rasa aduh, macam tadi budak perempuan tadi, dia rasa kasih kepada Allah mendalam gitu. Sebaik-baik rujuk pada mursyid. Gitu. Dia waradat ni tak lupa nak sebut. Kalau perjalanan sufi, waradat inilah benda yang wajib direport pada mursyid, supaya sampai kepada mursyid, dia iktiraf, dia terima, itu satu ikatan untuk hati kita. Diikat oleh guru. Tapi jangan cerita dengan orang lain, haram. Tak boleh cerita dengan kedai kopi, tak boleh cerita dengan kawan-kawan biasa, tak boleh.
Itu benda itu menyimpan rahsia tu lah. Dan kita dengan musyrik saja. Banyaklah waradat ni, banyak jamak tu. Warid tu banyak. Itu kena sampaikan kepada guru. Kalau yang biasa-biasa sekadar rasa berkat, segala itu tak apa. Tapi agak bersifat khusus sangat, kena rujuk ke musyrik. Gitu. Sebab kita tidak nabi, akan berlaku juga. Syaitan punya penyelewengan, nafsu punya angkara akan berlaku juga. Sebab wajib rujuk pada musyrik. Faham tu Ustaz Zahid? Orang lain kena faham juga tu. Sebab tu kalau dia ada masa-masa untuk repot. Kita masuk kadang-kadang setengah orang tu dia macam Allah berikan karamah dan kelebihan tu waridat juga tu. Waridat tu. Itu bukan waridat. Waridat tu duduk pada hati dia. Maknanya itu cahaya daripada waridat tu. Yang karamah tak sama. Sebahagian daripada karamah tu. Sebahagian daripada karamah. Karamah, tapi kerana seseorang peribadi tu dia belum ahli maqam, dia masih ahli hal. Kadang-kadang dia jadi baik, kadang-kadang dia lalai semula gitu gini. Orang ni ahli hal, dia belum dapat kita namakan sebagai wali Allah tadi. Tapi ciri wali Allah tu ada daripada dia. Jazbah tu dah ada daripada dia. Waridat ni lebih kepada maksud dia dapat ilham untuk beramal boleh baik lah. Ya. Perasaan kasih ke Allah itu maksudnya. Itulah bendanya. Sangat berharga tu, sangat menilai. Allahu Akbar. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, cikgu. Minta maaf nak bincang sikit tentang antara lintasan dengan ilham. Dalam huraian kitab Mengenal Diri dan Wali Allah, dicerahkan itu, iaitu kalau lintasan ni kebanyakan sebelah sana Tuan Guru. Kebanyakannya kalau ilham ni pada malaikat, pada Allah. Minta pencerahan Tuan Guru berdasarkan pada tentang tadi, kalau lintasan kebanyakan daripada kita fahamlah mana sebelah yang berlawan dengan kita lah tu guna sebut. Faham. Jadi kalau ilham tu pada Allah, pada malaikat, itu dia. Dasar pada huraian kita mengenal diri dan wali Allah. Tuan minta pencerahan Tuan Guru. Baik. Dia gini, apa yang disebut sebagai lintasan hati tu, secara kasar istilahnya, konsepnya ialah namanya khotir. Gerak hati. Itu khotir dalam hati. Gerak hati itu dia pecah pada 4. Satu, gerak hati daripada Allah. Satu, gerak hati daripada malaikat. Satu, gerak hati daripada syaitan. Satu, gerak hati daripada hawa nafsu. Itu kalau rujuk pada Minhajul Bidi Al-Ghazali, dia kemas betul bahas. Khotir itu 4. Jadi kadang-kadang datang daripada nafsu, kadang-kadang daripada syaitan. Ini namanya was-was. Itu. Tapi kadang-kadang datang daripada ilham, daripada malaikat bernama mulhim, malaikat yang mengantar ilham pada kita. Sohlah kebaik-baik belaka. Ataupun direct daripada Allah, tentulah kebaikan belaka. Jadi itulah yang kita kena ada ilmu juga, penapih, penilai khotir-khotir yang datang pada kita. Sebab apa kadang-kadang khotir daripada syaitan pun dia bentuk baik juga. Awak semayang lah banyak-banyak tadi. Tapi dalam semayang tu hati kita nunjuk-nunjuk ke orang. Tapi suruh semayang, itu daripada syaitan kok. Tapi itu susah tu. Ada sedikit dasar ilmu yang kemas supaya kita jangan dibuaikan oleh was-was syaitan. Hawa nafsu pun sama. Cuma yang datang daripada ilham tu okey. Malaikat mulhim bawa pada kebaikan. Cuma ada bahas oleh Ghazali tu dalam Minhajul Abidin, dia kata was-was kejahatan datang daripada syaitan tu dia ada ragu-ragu, ada muzab-zabi sikit. Tapi apa datang pada hawa nafsu tak straight terus buat saja kejahatan. Tak ada ragu-ragu.
demikian juga ilham daripada malaikat, dia semacam sedikit taradud gitu. Tapi daripada Allah Ta'ala straight je. Tadi kalau nampak sifat berlawan itu, Allah Ta'ala ni nafsulah lawannya. Kalau syaitan dan iblis ni lawannya malaikat. Gitulah cikgu. Kena teliti sikit. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Dalam warid tu sendiri adakah ujian ataupun warid tu sendiri ujian untuk kita? Dalam warid tu memang ada ujian. Warid tu sendiri. Sebab itu, sebab apa? Warid tu kadang-kadang dia berlaku macam tadilah. Ada khotir situ. Sebab itu apa pun dalam warid tu, sebab itu seorang yang menjalani jalan hati betul, jalan sufi betul, dia kena ada bimbingan guru. Sebab kedatangan warid tu, kalau kita sendiri nak menilai, kadang-kadang tak ternilai. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, salam. Tu kalau macam kita ada macam apa-apa yang kita nak ceritakan dekat mursyid kita, berkenaan dengan perjalanan kita ni lah, sama ada kita jatuh naik ke macam mana ke, tak ada masalah tu, Ustaz. Baik, bagus tu. Kalau kita jatuh, kita minta tolong dia angkat kita. Minta doa dengan dia, minta bantu dengan dia. Dia sebagai mursyid kita, memanglah Allah tolong kita melalui keberkatan dia. Maknanya bila kita mengadukan dia itu, kita minta barakat daripada dia. Kadang-kadang dia tak cakap banyak, kadang dia cakap sepatah tapi cukup untuk kita. Mursyid ni dia gitulah. Jadi sangat perlu dalam keadaan kita rasa lemah sangat nak zikir Tuhan gitu, boleh kena ngadu dengan dia. Tolong doakan saya. Kita tengok lepas pada itu, kita merasai kuat balik jiwa kita. Pengalaman dengan guru gitu lah. Kalau jenis Tuan Guru macam Tuan Guru Ustaz dulu, Tuan Guru Iman Sa'ud memang tak cakap banyak. Dan Tuan Guru kita sekarang ni, Syekh Sobri ni pun tak banyak cakap. Tapi sepatah dua cakap dia cukup kesan. Kena rojok. Siti Rabi'ah Subihi nak bertanya dengan Tuan Guru. Boleh soal dalam Facebook tu aja, tulis soalan dalam Facebook tu, nanti Ustaz tak baca, Ustaz jawab. Boleh je. Okey, orang lain ada soalan lain? Baik, rasanya dah tak ada tu. Siti Rabi'ah ni boleh tulis je dalam soalan tu. Nanti Ustaz jawab. Tak hari ni pun, besok Ustaz jawab. Panjang sikit, tak apa kalau soalan panjang. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan jelas. Nasihat Ustaznya sama-sama untuk diri Ustaz sendiri. Kita kena istiqamah dalam satu-satu wirid. Kalau di Medan ada ijazah tarekat, buatlah amalan tu. Kalau orang 5,000, 5,000. Kalau orang dah suluk, 11,000, 11,000. Jadi supaya kita keberkatan tu, nur, cahaya waridat, cahaya warid tu akan menyinari hidup kita. Dunia dan akhirat dia punya. Kerana jalan sufi ni, jalan tarekat ni, dia nama karamat. Tadi Ustaz kata Ustaz tak layak nak mengaku karamat, tetapi bukan kita mengaku diri kita karamat, tapi bagi orang yang dah beramal itu, dia berada di jalan karamat. Jalan tu karamat.
Kita tahu kita banyak dosa lagi. Jauh lagi kita nak ngaku kita ni wali Allah. Na'udzubillah. Kita tahu kita banyak dosa lagi. Tapi kita berada di jalan yang karamat. Mudah-mudahan jalan yang karamat itulah akan terus memimpin kita. Faham gitu? Jalan tu suci. Kita belum suci lagi. Kita dalam proses untuk menyucikan diri kita. Wallahualam. Baik-baik. Lihat sekejap. Kita sambung Syarif Salikin.